Alright, so hari ni kita akan kemas dalam ni sebab dah terlalu banyak pesan-pesan daripada Cik T Kormus. So kita kena kemas lah. Alright, so marilah kita mengemas. So kita tengah mengemas balik from zero. Kita start balik from zero. Ada something yang sangat-sangat interesting untuk dipertunjukkan. Nak ditunjukkan sebab kita dah lama tak buka straight down to the plane kosong. So kalau kita angkat ni, see that cerita dia berlainan. Anai-anai. So kita akan buka full habis untuk tengok condition sebenar dekat bawah. Right? Bye-bye. Aku mengerti lah. Baik dah benda tau. Kalau dia orang lama-lama gaduh je. Oh, depan kamera buat gitu. Dia paling bersih lah tu. Gosok-gosok sikit je dah bersih. Woi, promote. Tak nampak ke? Tak nampak kan ni. Untuk menambahkan kebersihan, kita akan pakai sabun badan makeover, guys. Dia ada lagi dua sebenarnya. Boleh check kat beg kuning. Boleh lah start affiliate jual sabun badan. So kita ambil satu scoop. Sebab dapat hadiah semua, jadi kena start beli banyak lagi. Lepas tu okay guys, so sekarang tengah proses untuk meracun. Okay, sekarang kita buat untuk second layer dia. Tadi kita dah layan dulu first layer. So ni untuk second layer. Memang kena bagi basah.
Sebab kita dalam ni tak buat. Okay, kita layan dulu lah. Dia punya second layer. So lepas dibeli cara tadi semula, kita buang je kayu dalam tu sebab dah terlalu dah terlalu hancur sangat. So kita proceed untuk sembuh racun je. Right. Dalam. Okay. So sekarang kita nak ambil daripada bawah pula. Ini ada kayu support. Allah Akbar. Tebal juga. Ada? Tebal juga kayu dia. Dia tak boleh kan? Pandai dia, tak berani dusik. Nah, itu ini kayu berubat. Okey. Jom sikit. Baik sidak dulu ni nak lagi ke? Baik sidak dulu. Baik ketemu mula orang datang dulu. Ni. Oh, apa ni? Oh, tanah ni. Buat keluar dah. Aduh, bos. Aduh. Rồi vậy. So baru kita akan mula tembak guys. Okey, jap. Nampak? Dia ada buat tower dia. Sekejap. Kat sana tu dia ada buat tower. Kita rasa kita bijak dah. Anak-anak pun nak tunjuk dia bijak ke. Ni dia punya ada palace dia dalam ni. Sarang anak-anak. Lepas tu hujung tu nampak ada tower gas. Jap. Dia ada pasang construction tower untuk dia bawa naik atas. Memang Pak, dia punya tiang awak. Betul-betul macam tower. Tukang bersihkan, lepas tu ada tu barang. Oh ni. Tu ada lagi situ. Dia punya bekas-bekas tangga. Ni pun ada lagi. Okey. Jap, buat pan dulu. Sekejap sepihan-sepihan dia. Tu ada. Wah, dah. Ni semua ni bekas-bekas tangga dia. Dia punya binaan.
tempat dia lalu ni. Dia ambil tanam banyak-banyak. Tu dia kumpul-kumpulkan jadi terowong. Okey, so kita bersihkan. Allah. Gitu. Ya. Satu ni. Sekejap. Kita pakai kat batu simen tau. Batu simen dia buat untuk jadi dia punya tempat lain. Okay. Alright. Masuk kita juga. Dia. Mantap. Dia boleh tolong. Dah jumpa dah ya? Dia punya mahkota kedua. Boleh. Bawah kotak ni. Dia punya lama betul lah. Span boleh naik hancur. Okay, kita tunjuk close up. Kalau nak tengok dia punya anak-anak yang bergerak-gerak. Dia bergerak-gerak. Banyaknya. Ni kira macam camp artillery dia lah. Dia tunjuk dia punya anui-anui. Alright, sambung. Bawa keluar barang. Kalau frozen baling ais kan, kita baling garam. Let it go. Let it go. Sambil baling. Let it go. Let it go. Okay, in the meantime, Pak T tengah campakkan garam untuk pokok doyan. Apa fungsi garam ni? Apa fungsi tabur garam? Dia sebagai tenaga balik semula untuk memperbaiki yang mana-mana dah digunakan dengan tu dia akan menggantikannya dengan kalsium. Ranjas dipilih. Jadinya begini. Ada lagi lah yang Right. Sambung balik di bawah sana. The next day. So hari ini kita nak sambung balik bersihkan pondok. So kita lagi bincang-bincangkan. Doktor kata kita akan buang papan yang belah sini. Papan belah sini semua kena buang sebab dah terlalu
teruk sangat dah dia punya condition lah, teruk sangat. Kita akan buang dan kita akan ganti dengan yang baru lah. Okay, so kita punya kayu pun sampai. Ni kayu kita tunggu, plywood ni untuk tukar, ganti. So kita akan buat operasi lah sekejap lagi. Okay, sekejap. Alright, pagi tadi kita dah ketuk-ketuk kan untuk bahagian edge belah sini. Lepas tu kita dah adjust sikit yang belah sini, kita dah adjust juga. So tinggal nak lepakan balik minyak hitam untuk tutup surface yang ada, dan nak tutup apa, kalau ada chance untuk anak-anak itu naik balik. And then kita dah siap. Alright, so let's go. Right. So sekarang kita nak pasang. Lepas tak kering lagi, tapi kita kena pasang juga. Dia akan ambil masa yang sangat-sangat lama lah. Kita akan terus pasang je. Right, banyak lagi yang tak kering. Kita siap. Assalamualaikum. Hari ini hari ketiga untuk kita punya repair pondok. So tadi kita dah masukkan balik papan apa semua, kita dah letak tikar. So kita nak masukkan balik perkakasan. Let's go.
I know gold is not